Bismillahirrahmanirrahim. Idgham ma'al gunnah, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 4 idgham huruf tu. Yauman, ya waw mim nun. Jadi apa kita tunggu lagi? Apailah kini? Yauman, ya waw mim nun. Nun mati ataupun tanwin. Mun huruf selepas sidat dua tu adalah ya waw mim nun, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Denguanglah kita dengan 2 harakat. Ni kita nak denguangkannya. Mun nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ya ataupun berjumpa dengan waw, maka bunyinya denguang dan bunyi ya. Bunyinya denguang dan bunyi waw. Sebagai contoh, man yaqulu, denguang dan bunyi ya. Lahabin wa tab, bunyi denguang dan bunyi waw. Mun nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan mim ataupun berjumpa dengan nun, maka anggap jak nun yo si ada lagi. Anggap jak tanwin yo jadi 3 baris. Sebagai contoh, nun mati berjumpa dengan mim nak. Jadi kita anggap nun tu si wujud dah. Wa mam ma'aka. Anggap si. Mun di batok tanwin tak kita anggap jak tanwin jadi 3 baris. Yauma idzin na'imah. Faham si? Ayolah cara kita nak denguang idgham ma'al gunnah. Mun faham, follow, like, share biar kita sama-sama pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.